Hari ni kita nak pergi makan jauh sikit. Kita nak cari nasi kandar dekat Mata 30. Nasi kandar ni tepi jalan je. Apa-apa nasi kandar dia? Ni weh. Nampak tu. Nasi kandar Pulau Pinang, Jalan Tengah. Nampak orang ramai hari ni. Ini dia. Dah sampai dekat Batu 30, jalan utama Batu 30. Baik orang tak batu hari ni. Aduh, Kandar Pulau Pinang, Jalan Tengah. Ini menu-menu ada. Bang. Kan? Assalamualaikum. Sihat lah? Alhamdulillah. Makan dah? Ha? Kau boleh makan? Oh ya. Kita tengok dulu hari ni. Atau bagi ayam ni. Okey. Dua bagi ayam ni. Cukup. Sayur tak payah. Kuah nanti asing ah. 3. Lagi 2 lagi lah. Yang ni. Tinggal satu lah tadi. Satu tadi dah letak lah. Oh, dia dah letak dah? Satu dah letak. Okey, yang ni apa? Bagi yang ni. Lagi satu? Lagi satu ayam goreng. Bagi boleh lah tu. RM26. Okey bang. Okey, mantap. Siap pun nasi kandar Pulau Pinang, Jalan Tengah. Tak payah nak pergi Pulau Pinang lagi. Nak pergi sana kandar, kau datang je kat sini dekat Batu 30 ni, tepi jalan. Cuma nak parking payah sikit lah. Kena hati-hati. Ni dia nasi kandar Pulau Tengah. Mantap. Jom kita balik ke Batang Kali.